بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونتقرب بذكر الحكيم ونبتدئ بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, kaulah ya Allah yang boleh membolak balik hati-hati kami. Thabbit qulubana ala dinik, kau tetapkan hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah dan kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Waqalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah di atas segala kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Moga-moga menjadikan kita semua orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat yang sebenar kita adalah selepas kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga dengan kitab Ziarah Alam Barzakh ini adalah satu pelajaran peringatan pada diri saya sendirilah utamanya dan juga diri kita semua. Moga-moga Allah SWT memberikan kita asbab kerana kita belajar tentang ilmu ziarah kepada alam barzakh ini. Satu ziarah yang terpanjang. Disebut oleh Nabi SAW, la yatamanna ahadakumul maut. Janganlah sekali-kali kamu meminta dan berdoa atau mengharap sedikit pun kepada kematian. Kerana apa? Muttali'un syadid. Kerana mati itu ada dua, matla' ataupun muttali'. Tempatnya amat dahsyat. Dan juga kalau disebut muttali', maknanya tempat yang sangat tinggi dan jauh. Jadi sebab itu mati ni dia satu musafir ataupun ziarah yang panjang, yang jauh, yang disebut oleh Nabi muttali'. Muttali' ni maknanya jauh. Jauhnya itu, sebab itu kena ada persediaan sebab jauh. Kalau kita pergi Mekah, kita bawa 2 beg bagasi. Kita nak bawa 2 beg, kalau boleh nak 3 beg bagasi. Sebab apa? Kalau nak pergi United Kingdom, nak duduk 4 bulan contoh. Nak duduk rumah anak 4, kalau boleh nak 3 beg bagasi besar. Kalau boleh nak bawa semua rempah-rempah ratus, nak bawa. Sebab apa? Musafir yang lama. Musafir yang lama. Dulu atuk saya pergi Mekah naik kapal laut. Mak saya cerita, saya tak tengoklah dia pergi kapal, tapi mak saya kata dia pergi duduk naik kapal laut. Bila naik kapal laut,
bawa lesung batu. Siapa yang ada pengalaman atuk dia ataupun siapa dulu naik kapal laut pergi haji, maka dia akan tahu siap bawa ni tu, buat lesung batu. Lesung batu. Bukan lesung pipit ni. Tak keluar pula ni. Biasa keluar lesung pipit. Okey. Jadi bila disebutkan musafir jauh, maka kena ada persediaan asbab. Moga-moga dengan asbab kita belajar ziarah. Kalau kita nak pergi ke Terengganu ziarah makcik, tak payah belajar sangat. Pergi umrah kejap kan, kena belajar lah. Hari ni ada kursus umrah di masjid, panggil saya untuk masjid Asmaul Husna. Tapi kalau kita nak ziarah alam barzakh ni, kita kena belajar sungguh-sungguh. Sebab pelajarannya kita kena pergi sendiri. Kita kena pergi sendiri. Dia tak boleh ada teman pergi dia tak boleh ajak kawan, tak boleh macam contoh hari ni kita takut lah ustaz, takut nak pergi ke mana, nak pergi ke gua, satu gua, tak payah gua yang gelap lah, nak pergi IKEA pun nak ajak teman. Menira, jom temankan akak pergi mana, pergi ke IKEA. Akak tak berani lah, jarang lah jalan dekat KL tu, kita takut kan. Dia takut nak pergi mana, nak pergi ke teman, macam semua takut. Takut. Macam saya kalau pergi mana-mana, saya ajak isteri saya sebab takut ada orang murat saya. Jadi bila takut benda ni, bila kita rasa takut, ingat waktu dalam kubur nanti kita ziarah di alam barzakh dalam keadaan keseorangan, dalam keadaan bersendirian, dalam keadaan kita menghadapi malaikatul maut yang dalam keadaan sendiri, malaikat muka nakir yang tinggi disebut oleh para ulama dalam kita ziarah alam barzakh ini, iaitu setinggi langit dunia, dan kemudian disebutkan taringnya nanti bergeser ke bumi. Agak bagaimana kita nak menghadapi alam barzakh ini. Semoga jadikan asbab kita belajar, kita duduk dalam majlis ilmu ni walaupun sekejap. Sebab memang kejap pun, sebab kejap lagi pukul 9 saya ada program dah. Minta maaf lah. Jadi moga-moga dengan sekejap ini Allah menjadikan asbab kita terselamat daripada siksaan kubur. Dan moga-moga Allah SWT memberikan kita kelebihan al-mulk yang kita baca setiap malam. Moga-moga menjadi satu pelindung, waqfakakallahum min adzabil qabr, sebagai pendinding bagi kami semua, kita semua daripada api neraka, daripada azab kubur. Wa najatan lahum min adzabil qabr, sebagai keselamatan bagi kami semua daripada azab kubur. Wa na'udzubika min adzabil qabr, dan sebagai pelindung, sebagai penyelamat, dan lindungi kami daripada azab kuburmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk dalam bab yang baru, iaitu bab sakaratul maut. Kita sebut sakaratul maut metode ke metod ni? Metode ke metod? Metod ni apa? Metod ni macam saya bukan metod yang maknanya yang sebenar. Kaedah. Okey. Dia satu kaedah bagaimana mati. Kita kaedah mati ni yang tentukan Allah. Sebab tu dipanggil al-maut yatawaffawnahum. Rusuluna yatawaffawnahum. Kami telah utuskan malaikat-malaikat kami untuk mewafatkan mereka. Mewafatkan mereka itu diambil dari ma'khuzun min tuwafitad daini, daripada mengambil kembali hutang. Bila sebut kaedah-kaedah, metod-metod untuk mengambil hutang itu ikut cara Allah. Bagaimana Allah utuskan, cara Allah bagaimana? Allah kul yatawaffakum, katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum, kami akan mengambil kembali hutang-hutang kamu. Aku punya hutang kamu ni kepada aku ni. Dikata malakul mautil ladzi, aku akan letakkan malaikatul maut alladhi wukila bikum, yang menjadi wakil bagi kamu. Maksudnya malaikat Allah ni cara nak ambil hutang tu daripada kita ni, iaitu nyawa kita ni, dengan cara Allah wakilkan malaikatul maut. Bukan Allah sendiri turun dan tarik, tetapi Allah wakilkan malaikatul maut untuk menarik roh dan mengambil kembali hutang-hutang yang kita pinjam dari Allah. Jadi bila mana hutang itu diambil, itu disebut walikulli ummatin ajal. Di setiap manusia tu ada ajalnya, dan kemudian fa idza jaa ajaluhum, apabila sampainya ajal kepada mereka itu,
la yastakhiruna sa'ah, tidak akan dilambatkan, minta lambat sedikit pun sa'ah, maka tidak dibenarkan. Wala yastaqdimun, maka diminta cepat pun maka tidak dibenarkan. Jadi itu disebutkan bila mana sampai kaedah-kaedah itu, ada di antaranya disebut mati mengejut. Ada yang disebut sebagai metod dan caranya sakaratul maut yang kita nak belajar, yang kita nak bincang, yang kita bukan nak belajar lah, yang kita nak bincang, yang kita nak sebut, yang kita nak kupas apa yang dalam kitab Ziarah Alam Barzakh tentang sakaratul maut. Jadi sebenarnya uniknya kita belajar ini, kalau kita belajar ilmu fiqh, kan, ilmu fiqh tentang bagaimana ilmu fiqh ini berjalan, kalau kita melihat ilmu solat, maka ustaz tu solat. Kalau ilmu solat, maka ustaz solat. Kalau ilmu tentang ilmu apa panggil tadi, ilmu puasa, maka ustaz yang ngajar pun puasa. Kalau ilmu munakahat, maka ustaz tu pun pernah berkahwin dan bernikah. Tetapi ilmu sakaratul maut ini, uniknya dan ironinya, kan, yang belajar, yang mengajar tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengalami. Yang belajar kadang-kadang lebih awal mengalaminya. Yang mengajar tu belum pernah mengalami. Yang belajar kadang-kadang lebih awal mengalaminya. Lebih awal sebab yang belajar tu lebih tua lah. Tapi bukanlah mestinya yang lebih tua tu akan mengalami awal. Cuma nak sebut kalau boleh biarlah yang tua dulu. Yang muda ni lama lagi hidupnya. Kalau boleh lah. Tapi moga-moga di saat mana hari ini kita nak sebut tentang sakaratul maut itu, manusia pasti akan mengalaminya. Pengalaman itu tidak ada pada saya. Jadi jangan tanya saya pengalaman Ustaz macam mana Ustaz. Ustaz pernah nampak tak malaikatul maut tu macam mana? Malaikatul maut bagaimana? Saya tak pernah nampak. Jadi mimpi pun tidak pernah. Dan ingin pun tak nak. Kalau boleh ingin pun tak nak. Sebab apa? Takut. Kerana apa? Kerana dosa-dosa yang kita ada. Kerana dosa-dosa yang saya lah. Yang antara yang paling banyak dosanya, yang paling banyak aibnya. Tetapi Allah SWT ini, ya dikata antara Allah ni, sifat dia ya Jabbar. Ya Jabbar ni maknanya apa? Yang selalu menutup kelemahan. Yang maha perkasa, yang hebat menutupnya kelemahan-kelemahan. Sebab tu kita panggil wajiburni. Moga-moga Allah tutup aib dan kelemahan-kelemahan yang ada pada kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah sakaratul maut. Makna sakaratul maut berasal perkataan sakarat. Sakarat maknanya mabuk. Kan? Sakarat muka surat yang sama, kalau saya tak tahulah yang lain kitab, tetapi kalau tengok daripada muka surat yang sama. Muka surat yang sama yang kita boleh sebut pada pagi ini, muka surat yang sama, iaitu 46. 46. Okey, begila Musa 46, sakaratul maut, metod kematian dan penderitaannya. Okey, sakarat maknanya mabuk. Kenapa dipanggil mabuk? Dulu kadang-kadang fikir, kenapa Allah letakkan perkataan bila kita menghadapi kematian ni, Allah letakkan perkataan mabuk. Allah letakkan perkataan mabuk. Pertama sekali, kalau kita lihat orang yang sakit dengan mabuk ni tak sama. Orang yang sakit ni kadang-kadang akalnya masih lagi boleh digunakan. Macam contohnya sakit gigi, pening kepala, walaupun kita punya emosi kita tak berapa stable bila sakit ni, tapi bila mana sakit ni akal kita masih lagi akal yang salim, boleh solat macam biasa. Tapi kalau mabuk, orang ni biasa mabuk contohnya saya tak pernah lah mabuk minum arak tu. Tapi kalau mabuk dalam apa kata tadi, mabuk laut pernah. Tapi mabuk laut ni pun masalah susah juga. Di mabuk laut ni, kalau kita naik bot, memang saya antara orang yang selalu naik bot pergi pulau, selalulah boleh katakan, kalau walaupun Tioman tu setiap tahun mesti saya pergi Pulau Tioman. Jadi memang saya suka pergi laut. Di Bali punya pulau, Lombok saya ada 9 pulau saya pernah pergi di Lombok. Saya suka pergi pulau dan saya suka pergi berjalan pulau. Tapi kalau memancing, biasa saya akan mabuk. Saya betul saya jarang memancing dan ikut sahabat-sahabat pancing. Sebab bila pancing ni di stop. Betul di stop,
mula air gelombang, ada jadi mabuk. Mabuk tu saya tak tahulah tapi memang menderita lah mabuk. Tapi cuma dikatakan mabuk yang sampai hilang akal ni bila macam mabuknya minum arak, mabuknya isap dadah, mabuknya dalam keadaan isap gam. Saya pernah sekali, bukan pernah sekali, memang saya dulu direngit. Direngit. Saya orang Rengit, orang Jawa Rengit kan. Jadi bila dekat Rengit tu saya dulu lama masa saya bujang, saya buka kedai komputer dan ada cyber cafe. Saya dulu berniaga. Orang rumah saya pun kenal saya dengan waktu tu dia pergi datang ke tempat cyber cafe saya lah atau dan sebelahnya kedai komputer saya. Jadi bila dikenal dan kemudian saya ni di hujung kat sebelah pasar Rengit yang dekat dengan orang-orang asli. Orang asli, jangan main-main dengan orang asli. Orang asli Rengit kaya-kaya. Orang kaya-kaya kadang-kadang pergi kedai komputer saya beli komputer yang mahal tapi tekan enter pun tak tahu. Bila nak keluar daripada escape daripada keluar, bang, ni nak keluar macam mana ni game ni bang? Tekan escape. Escape kat mana? Allah, escape pun tak tahu. Janganlah macam tu bang, dia kata. Ingat lagi orang asli. Dia duit banyak, berkepuk. Tapi dia bodoh sikit lah. Dia macam pelajaran dia agak tertinggal dari segi banyak perkara lah. Tapi nak sebut orang apa, dia sebut saya kat kedai tu. Dia orang ni, boleh katakan batch saya dah hampir hilang. Batch saya di orang asli, saya duduk Rengit dulu, kawan-kawan masa Darjah 1 Darjah 2 ni boleh katakan separuh orang asli. Orang asli Rengit. Orang asli, orang panggil orang Kuala. Tapi orang sana orang marah panggil orang Kuala. Dia tak suka orang panggil dia orang Kuala. Tapi dia akan sebut bila orang Kuala dia akan mengamuk. Jadi kita panggil dia apa orang Kuala. Orang laut dia kata. Orang laut dia suka. Orang laut. Jadi bila disebutkan orang laut ni, dia ni bila dia dewasa dia suka isap gam. Isap gam. Dia bukan isap dadah, isap gam. Tapi waktu tu kita dah buat pengaduan pada polis. Di tempat saya ni banyak orang isap gam. Polis tak boleh buat apa sebab tidak ada akta. Isap gam ni tidak ada akta. Kalau ganja walaupun bahayanya kurang bahayanya ganja ni. Tapi ganja ni dia bawa akta dadah. Tapi gam tidak dimasukkan dalam akta dadah. Tetapi bahayanya gam ini, bila sahabat-sahabat saya yang saya kenal, seorang dia bisa bila dihisap gam je, sampai tahun depan mesti dia jahit hilang. Dia mati. Hisap gam ni akan membawa mati paling cepat pun, paling lambat pun setahun dia pasti akan mati bila dihisap gam. Bila dihisap gam tu dia macam mabuk. Dia bukan mabuk, dia macam datang kat tempat saya dengan bau gam dia gini. Dia masuk dalam plastik minuman tu, letak gam. Gam tu yang biasa orang buat, yang pelekat apa tu, yang bau sedap tu. Kalau cium bau sedap, dia cium. Tapi dia kata nanti kan, dia bila sampai kedai saya, Mi. Kat belakang kedai kau tu kan, aku nampak ada satu bidadari. Dia terbang. Kan? Aku dia lembang ke langit. Dia kata. Ingat lagi. Dia mabuk tu, dia nampak depan tu ada apa? Ada pokok tinggi kan. Macam-macam lah. Jadi dia sebenarnya akal dia tidak salim. Dan akal dia tidak salim, tak macam orang minum arak, orang isap dadah, yang mana bila setelah dia hilang daripada dadahnya, hilang daripada araknya, dia tidak mabuk. Tapi kalau dadah hampir-hampir juga, kalau dia dalam pengaruh dadah dan di luar pengaruh dadah pun hampir-hampir sama. Cuma arak ni kalau mabuk, dia mabuk waktu tu je. Dan kemudian bila dia selesai daripada minum arak, dia tak mabuk. Sebab tu saya bagi tahu orang yang isap dadah, isap gam ni lebih dosanya besar. Sebab lepas daripada isap gam dan isap dadah, mabuk dia tak hilang lagi. Orang yang isap dadah walaupun dia dah selesai, dia dah tak minum isap dadah, tapi dia punya gaya pun masih lagi nampak dia adalah penagih dadah. Berbanding dengan orang minum arak. Orang lepas minum arak, tengok dia normal balik. Normal. Waktu dia minum arak tu dia memang mabuk lah. Tapi nak sebab tu kalau saya boleh sebutkan secara hukum yang saya boleh sebutkan, pengaruh dadah dengan pengaruh arak, arak dan dadah, dan juga lebih besar pengaruh dadah dan pengaruh walaupun dikiaskan haramnya dadah dengan gam tadi tu, dengan arak, tapi sebenarnya risiko dadah itu jauh lebih besar daripada arak. Jadi, bila mabuk ni, dia tak tahu mana yang A, mana B. Mana isteri, mana dia nampak isteri dia, walaupun isteri dia ni macam mak limah. Balik-balik, saya pernah tengok, dulu saya duduk di rumah flat lama. Bukan flat lah, dekat flat juga lah panggil dekat Selesa Jaya. Siapa pernah Selesa Jaya, dekat satu tempat tu, saya duduk dekat apartmen tu. Yang biasalah duduk apartmen ni. And dinding sebelah, dinding kita, dinding orang sebelah menumpang. Dinding sebelah sini, dinding orang sebelah sana. Atap kita, lantai orang bawah, orang atas.
lantai kita atap, orang bawah. Begitulah menumpang hidup, menumpang duduk tapi sombong. Tapi sombong maksud saya lah. Jadi ada satu ni India. Dia balik dia mengamuk. Balik mengamuk. Dia mabuk. Dia memang suka mabuk dan balik dia mengamuk. Sampai isteri ni kadang bergaduh. Bila saya mengadu-ngadu sampai saya marah tu saya naik atas sebab dia baling kaca ke bawah. Itu yang saya kadang-kadang sampai tinggi suara kata, oi kan. Tapi bini dia cakap, minta maaf lah. Itu suami balik mabuk. Balik mabuk. Lepas tu rogol. Aduh, ini kes rogol isteri lah tu. Dia bersama dengan isteri dia. Dia walaupun isteri tak berpelawak, tapi bila dia dah mabuk tu dia nampak mungkin isteri dia dah macam Nialofa. Ataupun macam Baby Shima. Tak tahulah. Waktu dia mabuk tu dia nampak macam mana mungkin bini dia. Kan? Tapi nak sebut bahawa atau tu dia tak normal. Sampai bini tak berapa kenal. Sebagai anak tak kenal dan sebagainya. Kadang-kadang nak bawa kereta boleh yang dahulu yang kereta orang bukan Islam kan, dia patah balik dekat highway tu, yang melanggar pengantin baru tu yang meninggal. Jadi bila dia dia langgar, dia kata dia pusing tu, dia kata nampak macam satu lembaga depan dia. Dia mabuk. Rupa-rupanya dalam pengaruh arak. Jadi bila sebutan mabuk dan sebagainya, maka disebutkan apabila kita sebut mabuk ni, dia tak tahu A dan B. Yang ini paling bahaya berbanding sakit. Kalau sakit, kita tak takut dengan sakit tu. Memang kita takutlah. Cuma bila sakit ni, kita masih kenal Allah. Kita masih kenal ibu kita. Bila saya contohnya sakit kan, sakit hati tu tak masuk lah. Sakit gigi, kita kenal lagi. Kenal doktor, kenal apa dan sebagainya. Tapi bila kita sakit dalam keadaan kita mabuk, bila suami kita sakit, kita kenal lagi. Suami kenal kita. Itu sakit dan berkenaan dengan otak lah. Tapi bila dia mabuk, dia mula main, dia bingung di antara A dengan B. A dengan B. Orang perempuan mabuk macam mana mabuk? Orang perempuan mabuk bila dia mengandung kan. Tapi saya tak tahulah. Isteri saya tak berapa kuat. Lagi-lagi anak yang ketujuh ni, saya rasa macam dia tak pernah mabuk pula. Tak mabuk. Dia jarang mabuk. Orang rumah saya dia jarang. Tak tahulah kalau dia kuat. Orang lain tidak. Sebab saya dengar pengalaman orang yang sampai nak makan hati unta. Nak makan itu, nak makan ini, nak makan itu, nak makan ini. Tapi orang rumah saya tak ada pula yang dia tahu, cuma mungkin juga. Bang, jom kita pergi keluar naik motor. Dia suka naik motor dengan saya waktu mengandung. Waktu dia naik motor jalan-jalan cari makan. Mungkin tu dikira nak rasa nak makan. Itu rasa bukan mabuk tu rasa tu. Itu rasa memang nafsu makan. Okey, ini Allah Allah. Okey, jadi sebab lepas daripada mengandung pun lebih kurang tu juga kan. Suka jalan-jalan cari makan. Okey, jadinya itu termasuk dalam benda yang orang perempuan kadang-kadang mabuk, saya tak tahu. Tapi dia nak benda yang dia pun tak pernah dapat. Macam telur unta kan, telur burung pipit. Sebenarnya dia pun tak pernah makan tapi rasa dia nak. Wallahualam lah. Sebab dia bukan daripada aliran dia punya kebingungan gitu. Di antara mana yang dia nak dan mana yang dia biasa nak makan. Jadi tapi mabuk yang sebenar dalam sakratul maut ini, dia ambil satu definisi yang dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang ini paling bahaya. Bila kita berakhir, tapi Allah menetapkan pula, barang siapa yang saat mana Allah mengikut seorang itu syurga atau neraka, berjaya ataupun tidak, melihat kepada akhir. Dia melihat kepada akhir hidup kita. Sebab itu paling kita takut pada akhir hidup kita mabuk. Allah nak tengok kita ni akhir hidup kita. Tapi paling ngeri sekali Allah jadikan akhir hidup kita mabuk. Sebab itu pada waktu kita mabuk itu, yang kita ni masa tu akal kita tidak sama macam akal kita waktu di dunia ni. Dia bergantung kepada amal kita. Dia bergantung kepada amal hidup kita. Kalau hidup kita baik, maka matinya biasanya baik. Melainkan beberapa perkara macam yang lepas yang saya sebut, ada orang yang hidup di dalam keadaan amalan ahli syurga, beramal kita lihat dengan amalan ahli syurga, bila akhir matinya dalam su'ul khatimah. Kenapa 3 perkara kan? 3 perkara. Yang pertama saya sebut adalah sifat tidak ikhlas. Yang pertama yang lepas kita belajar tentang su'ul khatimah. Yang kedua, kerana apa? Kerana dia tidak istiqamah. Tak istiqamah. Sebab istiqamah itu penting. Sebab summa istaqamu
apabila dia beramal, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Barulah akan Allah turunkan kepadanya malaikat. Malaikat tu turun kepadanya kerana 3 perkara. Ada antara beberapa perkara. Kerana malaikat turun tu untuk menjaga amal itu sehingga dia amal itu boleh dipakai sampai akhir hidup. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah adalah amalan yang istiqamah. Sebab tu ulama kata kalau kita beramal sekejap A, sekejap B, amal itu dapat pahala tapi tak boleh membantu kita untuk menolak kita ke dalam syurga. Tak boleh bantu kita untuk menolak kita kepada kematian yang husnul khatimah. Sebab itu kalau kita nak beramal, Nabi kata walaupun sedikit, amal itu istiqamah kan. Sebab amal yang banyak tapi tidak istiqamah, dia dapat pahala, ada kebaikan, cuma dia tak dapat menolak kita ini kepada mati yang keadaan husnul khatimah. Manfaat untuk husnul khatimah tu tak dapat. Sedangkan amal kita ini untuk kita dapat husnul khatimah. Sebab tu walaupun sedikit macam solat duha, maka solat duha pada pagi ini istiqamah kan. Istiqamah. Maka solat duha yang istiqamah akan memberi manfaat kepada kita di hujung usia kita saat akhir hidup. Duha yang kita buat hari ni buat, semalam tak buat, minggu ni tak buat, minggu depan buat sekali, ada waktu kita buat 8, ada waktu kita tak buat. Solat duha yang begini memberi manfaat untuk kita hidup, tapi dia tidak memberi manfaat untuk saat akhir hidup. Bacaan Al-Quran yang kita baca setiap pagi sebelum subuh, kalau kita baca dapat pahala, tetapi tak dapat membantu manusia untuk dapat husnul khatimah. Jadi syarat-syarat husnul khatimah dia mesti istiqamah membaca Al-Quran pada sebelum kala subuh, walaupun dengan bacaan yang sedikit. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Sadaqallahul Azim. Esok baca lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul Azim. Lusa baca lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Tapi janganlah macam tu. Itu sikit sangat. Cuma nak sebut, tapi ada orang yang walaupun sedikit, dia tak buat. Esok semalam dia baca dalam keadaan 1 juzuk Al-Quran. Lusa tak baca dah. Tak baca, tidur. Jadi lagi baik baca satu ayat setiap hari. Dia lebih baik kerana dia boleh memberi manfaat. Summa tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun untuk bantu kita. Yang ketiga apa dia yang lepas? Iaitu yang ketiga, sifat al-ana. Sifat al-ana itu Imam Qurtubi kata boleh menghilangkan kedua-duanya. Iaitu dia boleh menghilangkan istiqamah dan dia boleh menghilangkan sifat ikhlas tadi. Apa al-ana? Sifat al-ana ni sifat iblis. Iblis ni disebut oleh Imam Qurtubi ada riwayat kata 8,000 tahun beribadat. Istiqamah, ikhlas. Tapi bila datangnya Nabi Adam, dia rasa aku khairum minhu. Ana khairum. Aku lebih baik. Bila dia sebut aku lebih baik, mulalah mengungkit. Aku ni dulu beramal 8,000 tahun. Dan mula tidak ikhlas. Tidak mengungkit amalan dia. Dan tidak istiqamah. Lalu berhenti beramal. Jadi dia adalah orang yang akhirnya iblis itu walaupun amalannya hebat, banyak beramal berpuluh tahun, beribu tahun, tapi di hujung usianya su'ul khatimah. Jadi moga-moga kita semua tidak termasuk di kalangan orang-orang yang hari ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sakaratul maut. Hari ini saya bukan nak sebut tentang ni, maksudnya saya baru nak bermula tentang orang kata tadi pemanasan untuk cerita sakaratul maut. Sebab dia tak macam ilmu fiqh. Ilmu kematian tu dia mesti letak ke dalam hati kita supaya kita betul-betul dapat rasa. Sebenarnya kita pasti akan menghadap. Setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia ini pasti akan merasai mati. Sebab tu ayat yang pertama sekali adalah disebut waja'at sakratul mauti bil haqqi. Ayat 40 surah 46. Dan dikata bahawa telah datang kepada kita ini kematian dengan bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Maksudnya perkataan Allah kuatkan, sebenarnya Al-Quran itu memang benar, tapi Allah kuatkan dalam Al-Quran bil haqqi. Sebenarnya tak letak bil haqqi pun, kita kena yakin. Kena yakin. Macam cerita yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, dia kata dikata ceritakanlah kepada kamu wahai Muhammad tentang dua abnai Adam, dua anak Adam.
Bil haqqi, dengan sebenar-benar cerita. Maksudnya Allah nak bagi tahu cerita anak Adam, Qabil dan Habil itu adalah cerita yang benar. Yang bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Maksudnya tak ada dongengan macam kita punya berita. Kita punya berita kat TV pun kadang-kadang kita ragu A ke B. Sebab biasa berita ni akan memenangkan kerajaan yang memerintah, siapa pun. Jadi kita agak ragu. Contoh. Jadi cerita dia, kalau kita tengok iklan lagi banyak menipu. Tengok cerita Melayu lagi menipu. Semuanya menipu. Sehingga orang-orang yang main TikTok kecantikan tu pun kadang-kadang muka flawless tu semua filter. Tipu juga. Tapi muka saya ni memang tak filter betul. Tak filter. Okey. Jadinya ni betul-betul ni. Cuma yang kabur tu, kalau masih nampak kabur lagi tu, yang itu matanya tu lah yang kabur. Kan? Sebab saya dah lap dengan tisu tadi. Jadinya bil haqqi, dengan sebenar-benar. Maksudnya telah datang sakaratul maut, nanti saat mana kita mati, ibu-ibu, kita ni benar. Cerita ni benar. Kita akan menghadapi sakaratul maut yang Nabi SAW sebut, mati kita ni, dia kata lebih dahsyat daripada hirisan 1000 kali hirisan pedang. Pedang ni bila hiris kita ni, dia sas libas kita ni sekali. 1000 kali kalau kita dipandang, kan Nabi sebut, kalau kita, pandangan malaikatul maut itu, kalau dipandang kita, tenungan dia itu, maka kalau kita dilibas dengan 1000 kali libasan pedang, berbanding dengan tenungan malaikatul maut, kita manusia ni memang dikonfirm kita akan pilih 1000 libasan pedang. Pernah tak sini yang pernah kena libas dengan pedang? Kena libas dengan pedang, pernah tak? Ibu-ibu yang pernah kena libas dengan pedang. Pernah kena pisau cukur tangan. Kan? Jadi benda sakit tak? Jadi sebenarnya libasan pedang itu digambarkan dengan lebih hebatnya ketika mana saatnya sakaratul maut. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan kalaulah kamu melihat dalam keadaan orang-orang yang jahat itu berada dalam zalim itu berada dalam tekanan sakaratul maut. Falaula idza balagatil hulqum. Mengapa ketika nyawa sampai di kerongkong? Dan juga kalla idza balagatit taraqi. Dan sekali-kali jangan apabila nafas seorang telah mendesak sampai ke kerongkong. Surah Al-Qiyamah. Wallahu a'lam. Jam telah pukul 9. Jadi ini untuk pembukaan saya kepada sakaratul maut yang panjang dalam bab ni. Jadi sebelum masuk tu saya pun panjang juga. Moga-moga minggu depan kita bersedia untuk mendengar tentang sakaratul maut. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga persediaan untuk kita berada pada penghujung usia kita. Penghujung usia tidak ikut umur, tapi ikut ajal. Ada orang yang mati hujung usianya 40 tahun. Ada orang yang mati di hujung usianya 50 tahun. Ada orang yang mati di hujung usianya 70 tahun. Ada orang yang mati di hujung usianya 2 tahun baru umur dia bayi. Tapi dia dah berada di hujung usia. Sebab hujung usia ni dia tidak mengikut angka, tapi dia mengikut ajal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.